Hari ni kita jalan-jalan ngopi di Janda Baik. Okay, Assalamualaikum, selamat datang ke channel YouTube saya. Hari ni kita jalan-jalan mengopi di Janda Baik. Hari ni saya naik CB saya, lama tak jalan. So kita panaskan enjin, asah tayar sikit. Sekarang saya berada di sebuah kafe di Janda Baik. Ini nama kafe dia. Jom kita tengok. Ni nama kafe dia. Kafe apa ni? Cafe Green and Grill. Jom kita naik tengok. Alright. Kafe ni kecil je. Dia atas boleh naik? Atas boleh naik? Boleh ni tempat makan dekat atas . Oh, menarik juga . Ni daripada view atas dekat dengan sungai. Itu rasanya kafe lain. Boleh naik ikut sini juga. Cuma parking dia dekat sana, seberang sana. View dia pun menarik jugalah. Tempat cantik. Kafe ni cuma dibuka waktu tengah hari hingga malam. Pukul 12 tu dia buka sampai pukul 10 malam lah. Ini antara menu yang ada. Kalau anda datang Janda Baik, selain daripada simpang 3 Janda Baik tu, kopi ladang dan juga kedai lempeng tu, anda boleh juga datang explore lebih dalam ke kafe-kafe seperti ini. Sebenarnya banyak lagi kafe-kafe yang jarang orang datang, tapi Food Hunter memang dia tahulah tempat ni. So boleh cuba tempat ni. Oh, banyak juga menu ni. Semua boleh order ni. Semua ada. Western, pizza ada. Untuk makluman, kafe ni baru saja dibuka, lebih kurang 3-4 bulan yang lalu. Manakala saya dah sarapan pagi tadi, so saya singgah minum teh ais. Guys, begitulah video lepak-lepak di Janda Baik. Jika anda suka video saya, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Bye, jumpa lagi.